Nang Kuala Lumpur ni, Ana ada jumpa satu pot kunyah Middle East yang bercampur barat yang ramai lagi tak tahu. Celah mana pula ni, Ana? Nak tahu dekat mana? Yuk tengok video ni sampai habis. Ikilah dia Halap Express yang betul-betul bersebelahan Halap KL Bukit Bintang Kuala Lumpur. Ya korang, panganan dekat sini ada unsur-unsur barat sedikit. Antaranya macam yang Yazid kunyah ni, peri-peri dengan nasi mandi. Ayam dia bagi bahagian tak ada tulang, so senanglah nak ngap macam tu je. Dan rasa peri-peri dia memang sedap. Ada herba smoky, pedas dan ada masam lemon. Dan ada crunchy dari capsicum. Memang rasa barat tu sampai. Bila bergabung dengan nasi mandi ni, ngam juga ya. Rasa moden, rasa baru. Yang ini pula belum ada kat mana-mana restoran Pak Arab lagi. Saiz dan bentuk dia macam burger Malaysia. Luaran tu tak silap Ana roti shawarma. Rasa dia memang sejibit macam shawarma yang biasa kita kunyah. Dan dipin dia bagi pun sangat unik. Nampak macam kicap biasa dengan sos garlic kan. Tapi bukan tau. Nak shawarma saiz biasa pun ada ni Tapi yang ini bukan biasa-biasa. Ana pun pertama kali kunyah hatai chicken ni. Dan apa yang Ana rasa, isi dia lebih berempah, pedas. So bagi korang yang suka pedas mesti suka yang ini. Untuk anak-anak kecil jangan risau, mak ayah boleh pilih crispy pizza ni. Tak pedas, rasa full of cheese, roti pun lembut dan lagi-lagi ada ayam crispy. Mesti diorang suka. Tak pun magic burger ni, saiz dia boleh potong 4 tau. Kenapa magic? Dalam patty dia tu pun ada cheese, cuma tak nampak sangat waktu ni. Untuk minuman ada pilihan daripada Middle East dan juga barat. Macam dua ketul ni lah. Apa lagi menarik kan? Tak pernah jumpa kat tempat lain kan? So yuk cuba. Memang marah weh.